Cuaca dah cerah balik ni. Saya berhenti kejap tadi. Dekat-dekat sejam juga saya duduk. Saya tunggu job sebenarnya. Ni ada satu job ni, Bandar Teknologi Kajang, pergi ke Puchong. Job dia tak besar, tapi sebenarnya saya duduk lama sini sebab tunggu job lah. Cuma job tak ada yang masuk tau. Jadi saya rasa saya ambil lah job ni, menghala ke Puchong. Dapat tak? Tak tahu dapat ke tidak ni. Saya call dulu lah customer. Halo bos, dah lama sini. Okey. Itu item besar tak? Itu item paper saja. Paper saja, dokumen lah. Dokumen lah. Okay, I on the way, 7 kilo saja. Okey. Alright, on the way. Thank you, bye-bye. Dokumen saja guys. Dokumen kecil kan. Ni besar mah. Huh? Sini sebenarnya bukan kata apalah, sebenarnya kebarangkalian nak ada job tu kurang sikit. So nak tak nak kita bergerak lah pelan-pelan, walaupun fare dia tak berapa best kan. Saya target atas RM20 sebenarnya. Kalau ada atas RM20 baru saya commit untuk jalan lah. Tapi kalau tak ada, saya tunggulah. Tapi kalau dah lebih sejam ni, jelas saya nak settle sebelum pukul 6. Kena gerak juga ni. Okay, jom. Bismillah, let's go. Alhamdulillah. Abuk. Kawasan Kuari sini. Oh, sini baru lepas hujan lah guys. Baik kita lepak tadi kan. Weh, korang tengok tu. Apa tu? Klinik kesihatan semuanya besar betul kan. Macam hospital lah besar dia. Oh, beruntung lah orang-orang semuanya. Oi, bagilah signal. Power Apple. Saya baru nak pecut, dia masuk kanan pula tiba-tiba. Oh my god. Punya besar klinik kesihatan dia. Best betul Okay, outside the house. Hello Tylo. Dokumen Tylo. Dokumen alright. Hey, very cute. Oh, can. Wait tak cenggu. Susah dapat driver. Susah kah dapat driver tadi? Susah sikit. Lama juga. Hujan lah maybe, ingat. Oh ya. 01. Scan lah boleh? Boleh. Better lah. Apa? 1660. Okay, receive. Oi. Extra okay thank you Okay. Thank you boss. Nice. I move now lah. Okay, we now move to Puchong. Boss, you travelling Travelling Oh, safe travel lah. Okay. Alright, thank you. Pengcai tadi nampak gentleman lah kan, dia bagi kita extra tips. Thank you lah. Dia yang bagi tips ni, dia tak ikut bangsa tau. Ada kata Melayu lagi banyak bagi tips, tapi tak juga. Pengalaman saya ada juga Chinese kan, ada kadang-kadang tu India bagi extra pun ada. Jadi dia bergantung atas individu sebenarnya. Terima kasih lah yang bagi tips tu kan. Kita rasa appreciated lah, sebab kita atas jalan ni kita risikokan macam-macam kan. Dengan extra 50 sen, RM1 tu kita rasa appreciated lah. Seronok kita kan bawa motor tu. Okay dah, jangan berbasa-basi lagi. Jomlah kita gerak. Oh, nampaknya hujan dah start guys.
Memang kena pakai baju hujan lah ni. Lagi 14 kilo dah nak sampai tempat drop off. So saya tak boleh nak rekod waktu tengah hujan. Jomlah jalan tengok. Saya tutup kamera Sekejap kita call dulu lah. Saya pun tak sure ni. Tadi waktu dekat Putrajaya tu hujan punya lah lebat kan. Sampai tak nampak jalan lah. Bila dah masuk Puchong ni punyalah terang pula Sekejap kita call dulu. Halo bos. Lah lama sini. Sudah sampai 38. 38. Ini jalan teratai 2C kah bukan? Bukan, Puchong Perdana 2/3. Puchong. Dia tepi jalan kah? Rumah mai ni rumah. Itu teres kah atau I sudah sampai 38 tapi 38 lain lah. Puchong Perdana 2/3 mah. Kita WhatsApp dia dulu lah. Saya pun tak sure sebab ni pun 38 tau. Tapi ni nampak macam rumah Melayu. Jalan Perdana /3. Patut salah. Ini Jalan Perdana 2. Teratai Jalan Perdana /3. Okay lah, kena keluar balik cerita dia. Lalu Jalan Titi ni Itulah nasib baik dia salah pin location pun tak jauh sangat daripada lokasi yang sebenar kan. Kalau lah beza 5 km, ya Rabbi, memang kita komplain dia. Taklah. Halo bos. Dia tadi salah pin location. Tak apalah, tak jauh, depan tu saja. Ini dia sudah bayar. Sebab lalamu selalu tak cun dia. Saya tak tahu. Grab dia boleh cun sikit. Location pin Location pin. Oh, yalah. Lalu hantar lalamu pun mau call saya. Betul lah. I pun kena call dulu. Kalau Grab dia memang boleh sampai. Okay, thank you bos Okay, settle. Tak pun kan, saya cari pot. Mana saya nak buka baju ni? Ni dah panas terik ni. Saya pakai baju hujan pula. Apa keedahnya kan? Mana ada taman-taman kat sini boleh duduk-duduk. Weh, saya dapat satu job ni, RM33. Tapi 2 stop lah. Ni first time saya ambil 2 stop ni. Auto part. Saya tak pastilah barang apa. Ni saya tengah nak buka baju. Takut pula kan kalau dah buka baju ni sekarang depan sana hujan balik. Apalah, saya call sekejap. Tanya barang apa. Kalau besar, saya nak tahu dulu barang ni besar ke. Kalau saya tak mampu angkat, saya nak cancel je. Halo bos, Lalamu sini. Halo, ya. Bos, barang besar kah? Kecil. Kecil lah. 2 trip boleh lah. Okay, I on the way lah. Okey lah. Okay, thank you, bye bye. Nasib baik barang kecil saja. Okay lah, boleh gerak kan. Okay, let's go. Let's gulu-gulu. Kita dah dekat dengan tempat pick up, tapi ada trailer tu blok kita punya jalan lah. Macam mana mau lalu ni? Oh, sagat ke tu? Ayo, tak tahu sagat. Adalah. Jalan
Tu apa macam ni? Makan jalan saya ini. Macam ini. Hai bos, dalam mu. Bang, mari sini. Ah. Itu Mr. One Transport. Okay. You kasih saya you punya boleh WhatsApp punya. Oh, WhatsApp 016. Okay. MR1 kan? Ah, Ini. Oh, okey. Sampai sana kasih dia. Aha. First punya job sign. Okey. Di WhatsApp saya itu receipt saja. Oh, okey. Ayah ambil gambar sajalah. Ambil gambar. Lepas kedua ialah ini. Okey. Ini ubat hantar pergi ini tempat. Nanti saya kasih you tahu Saya papa tinggal sini. Okay. Nombor 2 ialah itu orang tua punya tempat lah. Your father lah. Ayo. Bukan you sampai sana you tekan Oh, okey. tekan Alam. macam alam. Ini kasih dia surat tahu punya. You Okey. surat sampai angkat gambar kasih saya juga lah. Okey, boleh. Sajalah. I send WhatsApp lah. Okey lah, terima Alright. kasih ya. Thank you, bos. Ini tempat nombor 2. Okey. Ini nombor 1. Okey. Okey, ah. I ingat. Thank you ah. Straightforward saja. Buka box dulu. Box muat. Dia tak muat lah. Macam tu. Macam itu. Dia dah sign. Kalau dia dah sign, nanti kita ambil gambar, WhatsApp sama dia. Macam tu kan. Okey, jom. First Mr. One Transport Group Segambut, and then next Batu Cave. Jom. Oh, hujan lagi. Dekat Puchong ni, LDP. Hujan lagi. Kita pakailah baju hujan balik. Kan? Tak ada hal punya. Sebab kita bawa baju hujan. Kalau tidak, sidai berjam-jamnya. Saya cuma risau phone ni lah. Sebab kalau dia basah, dia punya touch tu akan lari-lari tau. Tu yang itulah saya fikir cara macam mana nak cover skrin tu. Kalau dah hujan ni tak dapat dah saya nak rekod sebab saya punya kamera ni cover waterproof dia tu dah hilang. Saya terbogel je lah kamera ni. Ok, saya nak pakai baju. Nanti dah sampai sana saya rekod balik lah. Alright, dah sampai MR1. Kita lepas kat sini ni. Ni kemain lagi banyak lori. Mana simpan? Mau sign? Mau ambil gambar? Oh, coba. Mau gambar Oh, mau sign kejap Ada pen tak? Bagi saya. Ya. Okey lah. Dan Kejap. Okey. Thank you Oi, busy sini. Busy teruknya. Bos, kamera. Dan next stop Batu Cave Selayang. Bismillah. Kemana nak rekod? Ada rekod ni guys. Saya tak boleh rekod. Saya nak kena simpan kamera nanti. Li Achai Ada namanya? ada Li Achai. Oh, lihat. Oh ini Tylo. Okey, itu saja. Thank you Sudah, okey. I duduk sini sekejap boleh Boleh. Wah, akhirnya guys
Kita complete job ni. Syukur. Okey lah, kita cari job mengalir ke Sungai Besi pula. Sekarang saya tunggulah dekat rumah customer jap, sambil scroll kalau ada job mengalir balik kan. Tapi saya memang tak boleh buat laju sangat lah. Dengar bunyi guruh tu, agak challenging juga nak datang sini tadi. Ada job, tapi job yang tak berapa nak menarik. Saya cari kejap, Kang dah ada, saya tunjuk Memandangkan saya scroll tadi, saya nampaklah satu job ni mengalir ke Bukit Bintang. Bukan Bukit Bintang lah, dekat Desa Pandan. Tak apa, kita call dulu. Halo bos, ada order lalamove Ada, tapi saya order banyak lama bagaimana? Itu Desa Pandan. Ya, okey. Barang besar kah bos? Agak satu alternator saja. Alternator okey. Kereta punya barang lah. Kereta memang. Tapi hujan itu masuk dalam box lah, boleh muat? Masuk box lah. Boleh muat lah. Okey, air gerak lah. Memang dia embas segi tak besar sangat ya. Okey. Air 8 kilo saja. Ada box. Okey. Jalan terus Thank you Okey, alright. Okey. Kita pergi Desa Pandan balik lah kan. Jangan kayu dah. Tapi kalau ada job ke Salak Selatan, why not? Betul tak? Okey, saya nak charge kamera dan saya gerak lah. Bismillah, let's go. Akhirnya sampai juga. Tapi mana tempat dia yang sebenar-benarnya? Saya tak tahu dah. New Tenso. Tak ada. Mana New Tenso? Halo bos. Tak ada pun New Tenso. Megamax ada. Apa tu? I tak jumpa New Tenso. New Tenso. Ya. I depan Megamax. Baik Kat mana kedai? So kita orang. Kalau Megamat ada New Tenso. Sejam. Okey. Abang sejam saya call itu orang jap. Okey. I tunggu sini tau. Hujan. Tak. Okay. Ayo, betul-betul pin lah lain kali. Ni pin mana? Tulis New Tenso tapi depan Megamax. Apa macam? Saya sudah basah ni. Jangan kasih saya panas. Sekarang saya sejuk. Are. Halo. Botol kuning Botol kuning betul. you tunggu bawah saya bagi satu. Okey. Leng Cai. Mana tak ada? Tenso? Okey. Kedai ni patutlah kedai baru kot. Depin dekat Megamax tapi signboard tak ada. Ayai. Halo. Kedai baru Kedai baru. Masak. Ni. Boleh tambah lagi. Ambil. Itu. Okey Ambil gambar dulu. Desa Pandan. Last job lah. Syukur, alhamdulillah. Okeylah. Jom kita jalan. Alhamdulillah. Hujan dah stop lah sikit. Masih lagi. Saya dah sampai dah Desa Pandan Nak drop off barang dulu. Berat juga. Ini alternator kereta apa? Lori ke apa? BMW ke? Bos. Nak drop barang. Alternator. Boleh. Okey. Terima kasih. Ambil gambar dulu Ambil. Itu apa brand kereta? Volkswagen. Volkswagen punya. Patut berat. Besar. Yalah. Tolong. Ambil gambar you sajalah. You handsome Okey Okey syukria. Terima kasih. Sama.
Syukur hari ni dapat 6 job. Walaupun hujan kan. Hujan lah membuatkan dia lagi cantik punya Maksud saya syukur sebab hari ni dipermudahkan lah. Tak adalah breakdown ke kan. Alhamdulillah accident ke. Syukur. Sebab terakhir tu pun senang aja. Cuma itulah saya ambil double drop off tadi tu, dia tak berapa sedap lah. Saya tak suka lah double drop off ni job. Sebab double drop off ni dia time consuming tau. Bila kita nak drop satu tempat, dia makan masa yang banyak. Saya tak nak ambil lagi lah. Saya nak try je tadi tu. So revenue hari ni RM125. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe video ni. Motivate saya lah produce lagi banyak video-video ride akan datang. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum.